guys, kerana benda ni ya, stopper dah. Stopper. Yang mana Mary ada pakai stopper ni, tengok balik. Atas, bawah. Okay. Right, mana benda ni tak RM4, first ni RM4 lah. RM20 je pun. Kan? Atas bawah RM50 ke RM80 lebih kurang macam tu lah. Tapi menyebabkan hujan beribu-ribu ringgit. Benda ni je lah. Ini akaun pun. Okay. Alright. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi hari ni nak bagi tip apa? Tip berkenaan dengan radiator Myvi. Radiator Myvi bisa macam produk check air sesa kurang kan dekat spare tank. Bila isi dia kurang bawah. First kali jangan suspect kata engine overheat. Tapi check dulu segala piping hujan lah, kena cakap kuat sikit lah. Piping macam piping hose ni, hose bawah kan. Macam aku kena ni piping ni, stopper dia, stopper yang kecil nampak. Yang ni dia crack, jadi dia keluar air dekat sini, keluar air kat bahagian kat gearbox ni kan, air coolant kan. So dia heran apa sebab dia kurang kan, kena topak air. Saya fikir tak naik. Tapi check dulu hose. Kena hose ni hose baru, itu air dia keluar dekat piping ni yang untuk pakai sensor radiator kan. Ini dah pipe ni tak RM4 lah. Murah je ni. Ni pakai sementara aku buat silikon dulu lah. Takut sementara nak pergi kedai cepat kan. Sementara takut naik ke apa terlupa. Mesti wajib kena tukar benda ni, piping ni. Okey. Dapat guys. Dia lama-lama dia crack. Ambil yang tak perlu ambil silikon lah, ambil getah, balik getah tu dia lebih grip lagi lah, sebab coolant kan dia berminyak. Kalau pakai getah dia lama-lama dia tak boleh nak fix, kadang leaking juga. Better pakai getah. Getah pun potong baru nak isi balik, lambat kan. Okey guys, pakai yang original balik. Yang tu jangan apa kata kalik lah. Test lah, kalau macam seminggu sekali tu, kalau sebulan sekali, kalau lambat tu buka bonet, check kalau coolant, check air tu utamanya. Air spare tank. Kalau kata ada berkurangan tu, maksudnya ada something wrong, sama ada radiator ke, hose coolant ke. Dia punca lah kerana ni lah. Kerana ni enjin kita boleh overheat. Okey, beribu. Kalau overheat beribu. Benda tu simple je kan. Tak mahal. RM4 lah kalau hose ni. Tapi bila kita cuai, kita akan malas nak check enjin. Dia akan membuatkan kita punya kerugian yang lebih beribu ringgit lah. So hampa kena rajin-rajin check lah. Bukan selalu. Contohnya bila jalan jauh tak ada masalah apa, buka bonet, tengok ada leaking tak ada leaking. Cantik, okey kan. Kena rajin, kena ada tabiat check, buka bonet. Jangan kata tak boleh nak check. Nak buat macam kereta baru pun kena juga. Kadang-kadang lepas servis dia mistake kan. Nak macam ada kes kita kena, dia lupa nak ketatkan filter, oil filter minyak kan, minyak leaking kereta baru ni. Sebab owner perasan 2 kali. Satu member minyak hitam, satu lagi untuk member juga kena filter untuk, bukan filter, dia punya stopper untuk ATF punya minyak CVT. Dia tengok apa minyak tembok banyak kat kawasan enjin kan. Activa kot, kalau member kena tu Activa kereta baru. Sebab member rajin, dia buka belum nak berjalan saja dia rajin. Kalau dia kalik tak lingkup gearbox, tu kecurian. Bukannya kata kerosakan macam ni, kerosakan lah, memang dah lama dia wear and tear lah. Benda tu berapa ringgit je pun. Okey guys. Alright, dapat. Saya tak mau member saya, sahabat-sahabat yang subscribe saya punya channel ni mengalami kerugian kerana benda tu kecil lah. Alright, kalau orang perempuan tu, kalau bini-bini ke, girlfriend ke apa ke, tolong check kat mereka. Selalunya perempuan ni dia tak tahu kan. Dia start enjin jalan lah. Jadi kita yang kena check. Okey, jangan lupa subscribe guys. Hujan lebat dah. Alright guys, baik.